Baik, itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua ialah yang makan buah khuldi ni Adam ke Hawa? Disebut dalam buku-buku sirah yang makan buah khuldi ni lah Hawa, bukan Adam. Hawa ni siapa dia? Isteri kepada Adam. Tapi tiba masa, ni poin ni tuan-puan. Tiba masa dinyah keluar daripada syurga, Adam ke Hawa? Jawabnya dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Ustaz, kenapa tu? Logik akalnya dah Hawa je yang makan buah khudi, maka Hawa sajalah yang dikeluarkan daripada syurga jatuh ke muka bumi. Kenapa diheret sekali dengan Adam? Maka ini mesej kepada seseorang yang bergelar suami. Ini mesej kepada sesiapa yang bergelar suami. Apa dia mesejnya? Wahai sang suami. Ustaz juga suami ni. Wahai Azhar Yaakob, kamu sebagai seorang suami, ingat ya, apa jua kekurangan, kelemahan, dosa, salah laku yang dilakukan oleh isteri kamu, kamu bertanggungjawab di hadapan Allah dunia dan akhirat. Allah pasti akan tanya, kenapa kamu tak didik isteri kamu jadi elok, jadi beriman, jadi solehah, jadi wara, duduk dalam suasana syariah compliant. Tiba masa Allah iqab, membuat balasan kepada isteri, maka Allah akan tarik sekali dengan suaminya sekali, memberikan balasan yang sama, dan ini dibuktikan dengan kisah Adam dan Hawa. Sebab itulah Ustaz Maah cakap ya, secara umum kadang-kadang kita nampak demi nak melariskan produk jualan. Ini secara umum dah sebut, demi nak melariskan produk jualan. Kadang-kadang seorang perempuan yang berstatus seorang isteri sanggup expose badannya, dedah aurat, berpakaian seksi, bernada lucah. Matlamat satu je, nak melariskan produk jualan. Tetapi tu dia terpaksalah pakaian itu tak senonoh, seksi. Yang atas turun ke bawah, yang bawah tarik ke atas, tebuk sini macam exhaust. Mulut pula penuh dengan lucah dan mencarut. Ustaz sebagai seorang suami, selain nak kata ya si perempuan ini salah, tetapi di sudut hati Ustaz kesian kepada suami dia. Dan pernah sekali Ustaz pernah sebut kepada Ustazah hal ini. Apa Ustaz kata? Suami dia seorang yang dayus. Suami dia seorang yang dayus. Suami siapa dia? Secara umumnya kalau ada isteri sedemikian rupa sifatnya. Kenapa? Sebab menjadi tanggungjawab si suami nasihat isteri. Oh, tak makan nasihat Ustaz, buat punishment kepada isteri. Sebab benda ni pasti akan ditanya akhirat kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai seorang suami, kita kena nasihat isteri kita, kita kena berikan tekanan kepada isteri kita kena buat punishment, dera isteri kita dengan cara yang dianjurkan oleh Islam, supaya di end, dia tidak buat perkara yang menyalahi syarak. Kalau tidak, dosa isteri itu memang isteri tanggung, tapi dalam masa yang sama, suami yang bertanggungjawab terhadap isteri, kalau mengabaikannya, isteri juga akan menerima musibah yang sama. Inilah realiti yang berlaku pada Nabi Adam dan Hawa. Yang makan buah khuldi siapa dia? Hawa. Tetapi tiba masa Allah terpelantingkan daripada syurga, bukan sekadar Hawa, tapi Adam sekali. Maka nak tak nak kita mesti alert tajuk ini. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang saya nak sebut di sini ialah tentang wanita. Ni cerita Adam dan Hawa ni. Ni maaf ya, bicara kita ni bicara Al-Mulk Asma'ul Husna, tapi saya cuba luaskan sedikit alang-alang berbicara tentang ayat ini. Tentang wanita ni hadirin sekalian, ada kata kunci. Apa dia? Kalaulah kita boleh memahami seseorang wanita, itu yang terbaik. Namun, kalau kita tidak mampu untuk memahami
hasrat wanita, maka tetap juga kita kena kasih kepada wanita. Dalam hubungan interpersonal suami isteri, penting ataupun tidak saling faham memahami, penting. Untuk mewujudkan kasih sayang, mewujudkan as-sakinah, ketenangan dalam membina rumah tangga, sangat penting kita sinkronisekan apa yang disebut kesefahaman. Okey, raya tahun ni nak balik ke mana ni? Nak balik ke Perlis ke paling utara rumah suami, ataupun nak balik ke Johor paling selatan rumah isteri. Kalau tidak ada kesefahaman, mau kereta belah dua tu. Nah, yang ni balik ke Johor, yang ni balik ke Perlis. Sebab apa? Sebab tidak ada persefahaman. So, persefahaman tu penting. Tapi kalau hujungnya tidak ada persefahaman, maka wanita tetap untuk dikasihi, maka berpada-padalah kita kena mengalah sedikit sebagai seorang suami. Kenapa? Kadang-kadang memang kita tak akan faham setengah keadaan tentang wanita. Buktinya pada apa yang berlaku pada Hawa. Allah pesan dah Hawa, nah ada 1001 jenis buah-buahan dalam syurga. Makanlah. Sekenyang-kenyang kamu. Satu buah ni je aku minta jangan dekat ya, buah hudi. Tiba-tiba yang tu jugalah yang diterjahnya. Siapa yang faham bacaan ini? Tidak ada seorang pun yang memahami bacaan ini, tapi itu realitinya. Namun bagi Adam, setara tu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada mereka berdua, terpanting daripada syurga jatuh ke atas muka bumi, tetap Adam mengasihi Hawa. Kenapa? Mesej Adam nak beritahu wanita, biarpun ada beberapa keadaan kita tak akan faham kehendak dia, tak akan faham cita rasa dia, maka kalau pun tak faham, kita tetap kena kasih dan sayang kepada wanita yang bergelar isteri, yang bergelar ibu, yang bergelar anak perempuan dan seumpamanya. Baik.